Inilah Melaka, bandar bersejarah yang bukan sekadar tercatat di peta dunia, tetapi terukir di jiwa sebuah tamadun. Di setiap lorong, setiap dinding tua, ada suara masa lalu yang berbisik tentang laut dan pedagang, tentang raja dan pahlawan, tentang penjajah yang datang dan pergi. Setiap negeri ada cerita lahirnya, dan Melaka seperti dalam hikayat lama bermula daripada satu pelarian, satu pohon dan seekor pelanduk kecil. Sekitar tahun 1400, Parameswara, seorang putera dari Palembang, lari dari kejaran tentera Majapahit dan akhirnya tiba di muara Sungai Bertam. Di bawah sepohon pokok Melaka, Parameswara menyaksikan seekor pelanduk kecil yang berani menendang anjing pemburu hingga jatuh ke sungai. Terinspirasi dengan keberanian haiwan kecil itu, Parameswara memutuskan untuk membuka sebuah kerajaan di situ. Dari kejadian kecil itu, lahirnya nama Melaka, sempena pokok di tebing sungai itu. Tidak lama kemudian, Melaka berkembang menjadi antara pelabuhan terpenting di dunia. Melaka merupakan tempat pertemuan pedagang daripada China, India, Timur Tengah dan Barat. Dari sinilah bermulanya kisah Empayar Kesultanan Melayu Melaka, pusat Islam, perdagangan dan budaya serantau. Pada tahun 1511, Portugis tiba di Melaka dan menawan kota Melaka di bawah Alfonso de Albuquerque, lalu membina kota Formosa, benteng batu yang masih tinggal sepihannya hingga hari ini. Pada tahun 1641, Belanda pula mengambil alih, meninggalkan jejak di bangunan merah Stadius megah berdiri, dan kemudian British pula membawa pentadbiran baru, Melaka Sempadan Baru, mewarnakan sejarah Melaka hingga ke zaman moden. Lebih daripada 400 tahun Melaka terikat di bawah bayangan penjajah. Tapi daripada penjajahan inilah lahirnya sebuah kota yang sangat unik, tempat di mana timur bertemu barat, di mana Islam, Buddha, Hindu, Kristian berkongsi langit yang sama. Hari ini Melaka bangkit sebagai bandar warisan dunia UNESCO, dikunjungi jutaan pelancong dari dalam dan luar negara, ingin melihat, ingin merasai denyut sejarah yang masih hidup. Inilah Melaka, lahir dari keberanian seekor pelanduk kecil, membesar sebagai pelabuhan dunia, teruji di tangan Portugis, Belanda, British dan hari ini bangkit megah sebagai bandar warisan dunia yang disanjung manusia seluruh pelosok dunia. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon jasa baik daripada anda semua untuk follow, like dan share video-video ini, dan insya-Allah saya akan ciptakan lebih banyak konten yang bermanfaat untuk semua. Kenal asal usul, kuatkan jati diri dan jom follow Mel.